Assalamualaikum. Okey, saya berada di Lita Memandu. Hari ini saya ingin terangkan sedikit tentang penilaian ujian memandu lah. Okey, sama ada untuk D ataupun DA lah. So DA adalah auto, D adalah manual So ada beberapa rubrik lah yang perlu pelajar ataupun kandidat lepasi untuk memastikan bahawa kandidat melepasi laluan setiap elemen yang dipelajari lah. So hari ini saya ingin terangkan tentang salah satu elemen, iaitu laluan Z ataupun Z lah. Okey, ini adalah dipanggil laluan Z, iaitu laluan sempit ataupun laluan selekoh tajam. Okey, beberapa penilaian lah yang perlu diambil kira semasa kita melakukan ujian Z ini. Okey, saya terangkan satu persatu apakah penilaian yang diuji semasa melalui laluan Z. Okey, apakah kriteria yang biasanya pegawai JPJ akan nilai semasa kita melalui laluan Z. Okey, of course, perkara yang paling common adalah kita semestinya jangan langgar di mana-mana bahagian divider ataupun bahagian batu yang berwarna hitam ataupun kuning ni lah. Okey, sama ada menyentuh ataupun kereta kita menaiki di atas divider inilah, sama ada sebahagian, okey, ataupun secara penuh lah. Okey, even kalau kita sentuh sekalipun, maka kita akan boleh menyebabkan kita gagal lah untuk elemen Z. So antara perkara lain selain kita menyebabkan kita langgar ke arah divider, antara lain adalah kita mesti melakukan SITO. SITO tu apa? Pemanduan selamat lah, okey, ataupun rutin selamat memandu, SITO. C tu maksudnya semasa kita nak masuk sempang ataupun selekoh Z ni, so kita kena sentiasa lihat kepada cermin, okey, cermin pandang belakang, cermin sisi kiri dan juga sisi kanan lah. Okey, lepas tu antara perkara yang sama juga, I tu, CI, I tu adalah isyarat lah ataupun signal. Kita kena bagi signal lah, sama ada kita membelok ke kiri ataupun ke kanan. CI, T tu adalah titik buta. Okey, kita kena selalu ada sedikit tolehan pandang ke kiri atau pandang ke kanan lah. Dan O tu adalah olah gerak ataupun dipanggil juga sebagai semasa kita kawalan steering. Okey, so kita kena sekerap menggunakan SITO, sama ada di dalam lita ataupun di luar lita lah, maksudnya di jalan raya untuk KPP 3. So kita kena buat selalu SITO. Okey, itu antara assessment ataupun kriteria yang akan dinilai lah di selekoh Z. Selain daripada SITO, kita kena pastikan bahawa juga penggunaan gear kita adalah betul lah. Contohnya, sebagai contoh, sekiranya kita memandu kenderaan D ataupun manual, okey, kadang-kadang kita tidak melihat gear yang sesuai yang kita gunakan. Okey, sebahagian mungkin gunakan gear 1, sebahagian gunakan gear 2 dan sebagainya lah. So untuk laluan Z ni, okey, disarankan adalah kita menggunakan gear 1 lah. Okey, sentiasa gunakan gear 1 untuk melalui jalan selekoh Z ni. Okey, tapi kalau kita menggunakan kenderaan auto ataupun DA, so biasanya kita tak ada isu lah. Okey, biasanya kita drive and then kita boleh terus melalui selekoh Z. So itu adalah kriteria penilaian untuk yang kedua lah. Okey, dan yang seterusnya adalah kita kena memastikan bahawa kenderaan itu bergerak ke hadapan secara berterusan lah. Okey, cuba elakkan daripada kita berhenti di dalam kawasan ataupun selekoh Z ni. Kita kena sentiasa terus bergerak ke hadapan lah. Okey, di samping kita mengelak lagi pada
pelanggaran ke arah divider kiri ataupun kanan kenderaan lah. Okey. Dan seterusnya, selain daripada itu, kita juga mesti memastikan juga kawalan brake kita. Okey. Kalau kita menggunakan kenderaan manual sebagai contoh, kita kena pastikan bahawa clutch, okey, dan juga brake ataupun minyak yang kita gunakan adalah seimbang lah. Okey, untuk memastikan bahawa kenderaan itu tidak mati semasa melalui seleko Z. Okey, tapi kalau kita gunakan DA ataupun auto, biasanya tak ada isu lah. Okey, sebabnya kenderaan itu akan sentiasa bergerak ke hadapan lah sekiranya kita laraskan gear kita ke arah D. Okey, seterusnya antara kriteria lain yang perlu kita tengok adalah teknik, okey, yang betul untuk pegangan ataupun pusingan steering kita. Bagaimana kita kawal steering kenderaan kita lah untuk pastikan. Okey, sentiasa kena gunakan method push and also pull lah. Okey, so elakkan daripada tangan kita daripada berpintal lah. Okey, maksudnya bersilang dan sebagainya lah. Elakkan seperti itu. Gunakan sentiasa method pull and also push. Okey, semasa melalui seleko Z. Okey, seterusnya untuk secara secara asasnya lah markah yang dikira ada juga elemen-elemen, contohnya elemen mandatory yang mana kita perlu elak secara total lah. Okey, contohnya kita jangan langgar ataupun menyentuh mana-mana garisan ataupun benteng semasa melakukan pergerakan, iaitu divider lah. So kita kena elakkan daripada langgar divider, dan itu mandatory. Seterusnya yang mandatory, kita kena, sekiranya kita sampai di hujung selekoh Z tu, biasanya akan terdapat ada garisan putih lah yang bersambungan yang menunjukkan bahawa kita kena berhenti kenderaan. So kita kena make sure bahawa kenderaan itu berhenti sebelum garisan putih. Okey, seperti dalam video ni lah. Okey, jangan langgar garisan putih ni. Bumper kita tu sendiri jangan menyentuh ataupun berada di atas line putih. Elakkan. So ini adalah tanda bahawa kita kena berhenti sebelum garisan. Ini adalah mandatory. Yang seterusnya mandatory juga, kita kena pastikan bahawa pergerakan kita semasa melalui seleko Z ini adalah antara 3 minit saja. Okey, maksudnya kita kena completekan melalui seleko Z ini dalam masa 3 minit. Okey, tidak melebihi 3 minit. Itu markah mandatory lah. Okey, so kalau sekiranya kita melakukan lebih daripada 3 minit, okey, kita dikategorikan melakukan kesalahan mandatory lah di laluan ataupun seleko Z ini. Dan akhir sekali, kita kena pastikan juga tidak berlaku kemalangan, okey, semasa melalui seleko Z ini. Okey, sama ada berlanggar dengan kenderaan lain, okey, ataupun berlanggar dengan mana-mana bahagian lah di dalam petak Z ataupun seleko Z ini. Okey, itu saja yang saya ingin terangkan tentang assessment ataupun penilaian yang biasanya diuji oleh GPJ ketika kita melalui seleko Z. Okey, sekian, terima kasih.